mencari-cari mangsa dia, menarik-narik mangsa dia untuk jatuh ke dalam lubang neraka, wal'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ini mudah-mudahan pertama diberikan ataupun dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dapat masuk 70,000 tanpa hisab. Mudah-mudahan. Doalah minta dengan Allah Ta'ala. Itu menjadi rahsia daripada rahsia Allah Ta'ala. Siapa dia kita tak tahu. Mungkin boleh jadi kita. Kalau macam mana Ustaz nak jadi orang yang akan masuk syurga dengan mudah? Masuk syurga tanpa hisab? Buat. Kalau nak masuk syurga dengan mudah, nak masuk syurga tanpa hisab, nak masuk syurga dengan diperlakukan dengan mulia dan dihormati di atas dunia, amalkan, buatkan perbuatan dan amalan yang mana Allah suka dengan engkau, Allah redha dengan engkau, Nabi Muhammad kasih dan sayang kepada engkau. Antaranya, banyak antaranya ini yang kita buat. Mari sembahyang berjemaah, kerana solat berjemaah itu yang paling diredai Allah Ta'ala, paling disukai, dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan baginda Nabi tidak tinggal salat berjemaah sehingga akhir umur hayat baginda Nabi. Sunnah Nabi yang besar. Kemudian apa lagi yang kita buat sekarang ni? Duduk dalam majlis ilmu, duduk mendengar ilmu, yang mana dalam majlis ilmu itu ribuan para malaikat Allah Ta'ala mendoakan, menghamparkan sayap kepada mereka, mendoakan kepada mereka. Kalau malam itu ada musibah, ada bencana, ada malapetaka, ada keburukan nak turun ke atas diri dia atau ahli keluarga dia, dengan sebab dia datang dengar majlis ilmu, malaikat tutup bala bencana, malapetaka tadi tak turun, tak kena kepada dia. Mudah-mudahan. Itu kelebihan orang-orang yang datang duduk di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, nak selamat, okay, untuk akhirnya kita nak berhenti di sini. Kalau kita rasa nak selamat, selamat apa? Selamat daripada musibah, bala bencana, malapetaka, laknat Allah Ta'ala. Nak selamat daripada perkara tersebut, rajin-rajin, banyak-banyakkan duduk dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu, kita dah sebut tadi, ada satu majlis yang bukan sahaja diredai Allah Ta'ala, dicintai oleh Nabi SAW, dan dihamparkan sayap, dilindungi oleh para malaikat Allah Ta'ala jika ada bala bencana dan perkara kekejian ataupun perkara-perkara buruk, musibah dan malapetaka yang nak turun kepada diri dia atau ahli keluarganya, terhalang oleh sebab dengan perlindungan daripada para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau dia itu duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan dia itu susah hati, gundah gulana, dia itu ada masalah keluarga, dia ada masalah ekonomi, dia ada masalah kerja dia ada masalah penyakit dia ataupun hal yang berkaitan dengan keluarga dia, duduk dia di situ berdoa, meminta keampunan, meminta Allah selesaikan segala permasalahan dia, maka pada saat itu para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menadahkan tangan mereka, memohonkan supaya segala masalah yang ada pada orang itu yang duduk dalam majlis ilmu pada malam itu diselesaikan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana lagi kita nak cari, tuan-tuan, nak dapat satu doa yang tembus terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada hijab, tidak ada pendinding, tidak ada halangan di mana-mana, terus naik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana? Dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, perbanyakkan duduk dalam majlis ilmu. Jangan rasa susah hati. Ni tidak kadang-kadang, tuan-tuan, ada orang sikit-sikit ada kuliah, sikit-sikit ada kuliah. Tak payahlah masjid, tuan pengusi, tuan imam, sembahyang Jumaat sudahlah. Kami tu rajin dia pergi sembahyang Jumaat aja. Ini
ada buat kuliah, ada buat ceramah lah. Jadi tak seronok. Padahal kita tak tahu di situlah tempat Allah beri perlindungan kepada kita. Okey, baik. Wallahu alam, sekadar itu saja tuan-tuan untuk perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.